الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى هدرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله منا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين إن الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'asir ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula amma ba'd. Yang saya kasihi tuan pengurusi masjid kita, Barisan Jawatan Kuasa Pengurusan Pentadbiran Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan yang bersama pada pagi ini, mudah-mudahan insya-Allah kita diberikan taufik dan hidayahnya serta mempermudahkan segala urusan kita insya-Allah. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama untuk kita mengisi kekosongan masa yang ada sementara kita menunggu pukul 7 lebih, insya-Allah. Saya mohon maaf tuan-tuan, pagi ni patut kita berjumpa bersama tapi saya tak dapat. Saya terlepas bersama-sama dengan tuan-tuan. Mungkin agaknya orang tak pernah pinjit potai kan. Lepas tu dilosak ke penyongik. Jadi rupanya bukan senang untuk keluar, kita berhenti tepi jalan, keluar duit, tanya berapa petai kan. Petai RM10 sikit. Berapa papan ni? 6 papan beri mahal. Rupanya bila terperi, dilosang ke penyongik, tahu tak mahal tu tuan-tuan. Dia masuk pula dalam baju kan, dah turun dah, ingat ke dah selesai. Dari bagi kita di atas tu, turun-turun, rupa ada dalam baju. Dia bagi sekali lagi. Jadi maknanya bukan mudah lah. Orang yang jual petai ni rupanya. Baik tuan-tuan, pagi ini kita berkongsi ilmu. Kitab yang kita kongsi iaitu Mutiara Ihya Ulumuddin. Pagi ini saya bawa tuan-tuan di bawah satu tajuk keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka surat 586. Pada yang sudah kita tak apalah, sikit lagi tu kita tinggalkan. Kita masuk tajuk baru pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang termulia lagi amat berani. Mulia ni di makhluk langit memanggil dia dengan nama Ahmad. Kita makhluk bumi panggil Muhammad. Jadi semua itu menggambarkan tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang amat terpuji dengan yang dipuji. Kalau Ahmad ni yang sangat terpuji. Kalau Muhammad yang dipuji. Maknanya mulia. Ali radhiyallahu anhu berkata pada waktu peperangan Badar, peperangan yang pertama, kan? Apabila nak berhijrah ke Madinah,
Saya bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung di suatu tempat. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling dekat sekali dengan musuh. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga yang paling hebat semangatnya di antara seluruh manusia. Perang Badar ni satu perang yang mula-mula berlaku secara depan dengan depan, dan segala-galanya tidak seimbang. Sebab tentera musuh dikatakan dalam disebut iaitu 1,000 orang, 1,000 yang lengkap dengan sebuah ketumbukan tentera. Berbanding dengan di pihak Islam yang dipimpin oleh Rasulullah adalah jumlah dia 313 orang yang masyhur, yang segala-galanya kekurangan. Bukan hanya kurang dari segi bilangan, bahkan kurang dari segi persiapan. Sebab keluarnya baginda dengan para sahabat bukan untuk berperang, tetapi untuk menahan baliknya rombongan perniagaan yang dibawa, yang diketuai oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan dia pergi berniaga ke Syam. Syam tu kalau kita tengok hari ini Syria lah, tapi apakah betul-betul Syria? Sebab Syam itu bukanlah Syria sahaja, dia luas. Hari ini Syria lah yang telah pun dinamakan begitu, di Damsyik ataupun Dimashqi. Dia balik, dia bawa keuntungan perniagaan. Jadi Rasulullah ajak para sahabat, jom kita pergi halang ataupun sekat laluan balik Abu Sufyan yang sedang balik dari Syam nak balik ke Mekah membawa keuntungan perniagaan, nak berunding. Sebab yang dibawa oleh Abu Sufyan itu semuanya harta-harta yang dikumpulkan oleh golongan musyrikin Mekah, iaitu harta apa? Harta orang-orang Islam yang pergi hijrah dengan Nabi. Mereka hijrah dengan Nabi, harta tinggal lah. Sebab waktu tu hijrah bukan boleh nak terang-terang. Sayyidina Umar je yang isytiharkan dia nak pergi. Dia pergi dia tawaf dekat Masjidil Haram, Kaabah. Kemudian dia pun beritahu kepada orang yang berada di situ. Dia kata besok dia nak hijrah ke Madinah. Dia je yang maklumkan, siapa di antara kamu yang ingin melihat anaknya menjadi yatim piatu, isterinya menjadi janda, silalah tunggu saya di simpang sekian-sekian. Dicabarlah. Itu Sayyidina Umar. Dia saja seorang yang memberitahu, maklumkan bahawa dia dah hijrah bersama Nabi. Jadi pagi dia keluar, tengok-tengok, tak ada siapa tunggu dia. Itu lain sikit keberanian dia. Tapi yang lain-lain itu, mereka menyusun strategi senyap-senyap. Untuk keluar, meninggalkan Mekah, pergi ke Madinah. Hatta Nabi sendiri dan Sayyidina Abu Bakar pun menyusun strategi yang sama. Ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar untuk hijrah ke Madinah. Kalau kita tengok sejarah sirah Nabi, Nabi pun keluar dari Mekah tidak ikut jalan yang biasa. Dia jalan yang orang tak lalu, dan bentuk dia zigzag kan. Dia pergi sini, lepas tu dia pergi sini, dia pergi sini pula. Sedangkan jalan ke Mekah sini yang biasanya. Kan dia tak pergi ke Madinah, dia pergi arah lain dulu. Kan? Begitulah. Kan? Jadi semuanya hijrah senyap. Takut. Jadi maknanya bila harta itu dikumpulkan, tengok tuan dia tak ada, tuan dah pergi Madinah. Jadi orang miskin pun kumpulkan harta yang ditinggalkan. Maka lantiklah Abi Sufyan, wahai Abi Sufyan, kau pergi bawa harta ni. Ni dia tuan dia tak ada lagi dah ni. Dia kata kitalah punya. Itu sepeh dia. Pergi ke Syam. Bila dah meniaga harta tu, maka Nabi kata jom kita pergi jumpa Abi Sufyan. Laluan balik, dia lalu kita pergi tahan dia, kita berunding dengan dia. Berunding dengan dia, kita minta keuntungan
Ialah harta modal kita punya. Yang menego dia. Jadi buntinglah. Kau menego, kau ambil sikit. Aku tuan punya harta, nak juga. Itulah asal usulnya kan. Perang Badar. Jadi tak cukup semua tuan-tuan. Tak cukup. Ya? 313 orang. Kalau saya membaca kitab yang kitab yang ditulis oleh Syekh Qutb dalam bab menceritakan Perang Badar ini, dia kata 313 orang itu sahabat yang keluar, kan? Yang keluar ada di pinggang mereka senjata ada 17 orang dia. Daripada 313 orang, 17 orang ada bawa senjata. Bermakna jumlahnya sangat sedikit lah. Yang lain itu tak ada apa belenggangnya. Itu dalam Perang Badar itu berlaku peperangan yang berat sebelah. Ya? Berat sebelah. Tentera musyrikin memanglah dia keluar tu memang keluar untuk berperang. 1,000 orang siap dengan satu istilah ketuk tentera dengan pemanah dia, dengan tentera berkuda dia, dengan sebagainya. Ali radhiyallahu anhu menceritakan apabila keadaan sudah terlalu gawat dan api peperangan sudah panas, Perang Badar tadi, golongan kita sudah bertemu dan berhadapan dengan golongan musuh dan nampak dah musuh di depan, maka yang paling kita takutkan adalah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana tidak seorang pun yang paling dekat tempatnya dengan musuh kecuali hanyalah Rasulullah. Rasulullah paling dekat dengan musuh. Kan? Apabila kaum musyrikin menyerbu, maka baginda sallallahu alaihi wasallam turun daripada keldai baginda dan bersabda, "Anan nabi la kuziba ana ibnu Abdul Muttalib." Aku adalah nabi dan tidak berdusta. Aku adalah anak Abdul Muttalib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih, muttafaqun alaih. Pada waktu itu tidak seorang pun yang nampak lebih bersemangat untuk berperang melainkan baginda sendiri. Dia kena tunjukkanlah. Kan? Dia kena tunjukkan sebab semuanya berada di dalam keadaan yang tidak bersedia. Kalau kita tengok tuan-tuan, peristiwa itu memang ke Badar itu bukan tempat dia, tempat lain. Tempat dia ialah laluan balik Abu Sufyan. Tapi bila dah lain jadinya, maka sahabat daripada Madinah kata, "Wahai Rasulullah, ada tempat yang kita berkumpul ni adalah wahyu. Diwahyukan pada kamu untuk kita berperang di sini." Tidak. Jadi sahabat pun beri pandangan. Kalau macam tu dia kata, kami ni orang Madinah, kami tahulah. Kita satu tempat namanya Badar. Namanya Badar, di situ ada beberapa telaga air. Jadi yang ada dua benda diberikan pandangan. Pertama sekali dia kata dia agak jauh daripada kampung kita. Kampung ni maknanya Madinah lah. Jadi maknanya kita bawa musuh jauh sikit. Dekat dengan kampung kita ni kan bimbang juga. Kan, mendedahkan bahaya kampung halaman kita. Sebab dekat peperangan tu, kita bawa dia jauh sikit ke Badar. Yang keduanya, di situ ada telaga air dan kita pergi cepat. Kita kuasai dulu. Sebab kita dah dekat dah, dia jauh lagi. Musuh jauh lagi, kita cepat sampai dan kita kuasai. Jadi cadangan daripada ahli Madinah itu dipersetujui oleh Nabi SAW. Maka pergilah ke depan lagi sampailah namanya Badar, dan betul situ adanya beberapa telaga air, bukan satu, beberapa. Maka telaga air itu dikuasai satu daripadanya. Maknanya dia tengok mana yang kita nak kuasai, yang ini kita pertahankan, yang lain itu kita racun. Itu pun strategi juga. Tapi hukum fiqh di luar peperangan tak boleh pakai. Jumpa air telaga pergi racun, hukumnya haram. Tapi apabila dia masuk dalam bab strategi perang, suasana yang sebegitu, dia tidak menjadi lagi haram sebab adanya termasuk dalam bab strategi peperangan. Maka yang lain tu, telaga air yang agak jauh sikit, di luar kawalan, susah nanti nak kawal, maka dia diracun.
Jadi bila sampai tentera musyrikin Mekah, dia tahu mereka telah pun diheret berperang di Badar. Jadi maknanya dia pun menuju ke Badar lah, taklah menuju ke Madinah. Jadi tak menuju ke Madinah, selamatlah kaum wanita, kanak-kanak, rumah-rumah di Madinah tu, sebab strategi dah dibawa ke lain. Bagus juga kalau kita baca bagaimana penyusun perang itu. Diheret itu supaya maknanya jangan berperang di dekat dengan kampung halaman, rosak nanti, bawa keluar. Sampai di situ, maka dia tengok tentera musyrikin tengok Islam dah sampai lebih awal. Maka dia dapati ada beberapa telaga air yang tidak dikuasai. Maka dia beritahu, dia kata jangan kita minum air ni. Dia pun tahu jugalah, sebab dibimbangi air ini telah pun diracuni. Jadi mereka pun tak sentuhlah telaga-telaga yang ada air oleh kaum musyrikin ni. Di peperangan berlaku, mereka ada kekuatan, senjata yang lengkap, jumlah yang ramai. Di pihak musyrikin pula, dari segi perancangannya, ialah mereka jumlah tak ramai, senjata tak lengkap, tapi mereka kuasai sumber. Sumber. Jadi bab sumber kuasa ni tuan, kita penting. Sebuah negara Malaysia ni, apa yang kita dapati kalau kita ambil strategi dalam Perang Badar, negara kecil, kita nak dapat negara besar. Lalu kita berbual dengan macam mana boleh, dia negara besar tu, tentera je berapa. Kalau perbandingan tengok, kadang-kadang maknanya tak usah banding. Itu saya buat semakan, saja duduk menung tuan-tuan kan. Perbandingan kekuatan ketenteraan ada nyamar dengan kita. Kan nyamar datang tempat kita kan, cari duit, bahkan maknanya tempat dia susah. Baru dia pun huru-hara kan, kita tengok. Saya tengok, banding dua tu, semua kita kalah tuan-tuan. Ada yang dia ada, kita tak ada pula. Kan? Jumlah tentera, dia ramai. Kita tak ramai. Dari segi udara, saya tengok tu semua dia menang. Belakang nyamar ni. Lautan, sama juga. Ada yang dia ada, kita tak ada. Jadi daratan, udara, dan juga lautan, nyamar tu menang. Kan? Tapi kita negara kecil. Di sinilah kita kena melihat bahawa apa sumber negara kita. Sumber negara kita yang itu. Sama lah macam tadi Mekah perang Badar, Nabi ada bersama sahabat 313 orang. Yang ada ialah pedang 17 mengikut pendapat yang saya baca. Kemudian yang lain tu ambil perpasaman, jadikan belantan bagi pada semua orang, ada belantan belakang. Musyrikin ramai, jumlah dia sebelengkap senjatanya. Tapi tidak menyebabkan Rasulullah hilang punca. Nyusun strategi. Dia dua, perang jauh daripada tempat. Yang keduanya dia kuasai sumber kuasa perang itu. Sumber kuasa perang ialah air, nak minum dahaga. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, mana-mana negara yang ada kuasa minyak, sepatutnya dia menggunakan minyak itu sebagai sumber kuasa. Bukan hanya minyak itu sebagai sumber ekonomi, sebaliknya hendaklah menggunakan minyak itu juga sumber kuasa. Sumber ekonomi pun ada, kuasa pun ada. Itu insya-Allah dengan itu strategi dia. Baik. Kemudian kita tengok pula di segi tawaduk Nabi ataupun Rasulullah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang merendah diri. Kalau tentang keberanian ini, banyak kitab yang kita baca tentang Nabi ini, tentang keberanian dia lah. Ya? Seorang insan yang mulia, yang hebat. Kalau dia ketua perang waktu itu tak tunjuk berani, memang sahabat lain pun itulah, semua terperang. Semuanya kurang, tuan-tuan kan? Semuanya kurang. Namun di sana ada beberapa peristiwa yang kalau kita baca, disitulah keyakinan para sahabat yang dibimbing oleh Rasulullah tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tengok bila perang nak mula tu, musuh berdepan musuh. Bila mula perang tu, Nabi pun mengambil pasir,
pasir, dan Nabi pun genggam pasir, dan Nabi pun membaca ayat Al-Quran. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Dia pun baling pasir itu. Kalau segi logik akal, pasir ni bila terbaling, dia tak pergi jauh lah. Berbanding dengan seketul batu. Seketul batu kita baling jauh. Ini ambil pasir dengan tangan, kita baling, saya rasa nak sampai ke pintu itu pun, wallahu a'lam. Sedangkan musuh berada tidaklah sebegitu dekat. Tapi pasir itu dibawa oleh angin. Dari segi psikologi ataupun dari segi teknikalnya, angin tiup kuat, bawa pasir dan masuk ke dalam mata tentera musyrikin, menyebabkan matanya tak boleh nak berfungsi. Masa itulah tentera berlakunya pertempuran. Jadi mata coram, senjata pun tak boleh apa. Asyik nak pandang tak boleh. Masa itulah leher dia kena hentak dengan belantan yang diperbuat daripada pelepah tamar yang basah. Dia bukan pelepah tamar yang kering. Pelepah tamar yang basah kan. Itulah. Maknanya pertolongan Allah itu telah berlaku kepada tentera muslimin dalam perang Badar di saat-saat penyerahan bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ni pun tuan-tuan tengok kan macam Qasam. Kalau kita tengok dia ada dia punya tentera dia tak ramai. Kan? Tentera tak ramai. Jadi tetapi dia berperang dengan dunia, bukan dengan Israel sahaja, dengan dunia. Mereka pun turun, tentera dia bantu, Itali pun turun. Tapi hari ini walaupun pada fizikalnya hancur, tetapi sebenarnya kalau nak bandingkan dari segi jumlah kerugian yang ditanggung, kerugian yang ditanggung itu adalah sangat memberi kesan pada Israel. Baik. Jadi baginda ini adalah orang yang merendah diri sekalipun tinggi martabatnya. Maknanya dia adalah insan yang dipilih, diangkat oleh Allah sebagai Rasul. Kan insan yang bermartabat tinggi. Baginda sallallahu alaihi wasallam menunggang himar kaldailah dengan berlapikkan selai kain dan kadang-kadang dengan membawa orang lain. Seekor himar kunci. Baginda sallallahu alaihi wasallam suka menziarahi orang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan raja-raja, menjahit kasutnya sendiri, menampal bajunya sendiri. Dalam rumah baginda sallallahu alaihi wasallam suka mengerjakan sesuatu untuk kepentingan keluarganya. Itu yang kalau kita baca ada 3 orang sahabat, kan? Sahabat 3 orang ni ada kata dia takkan kahwin sampai bila-bila, dia nak membujang je. Ada seorang sahabat lagi dia kata dia akan puasa, tak nak buka-buka, kan? Ada seorang sahabat lagi dia akan qiyam, tak mau tidur malam. Sebab apa? Sebab maknanya dia tengok Rasulullah ni hebat sangat. Macam mana kita tiru ni? Maka nak tiru tu dia tersilap. Dia tersilap. Maka dia pun pergi jumpa Rasulullah, sebab dia tiru tu sebab dia berjumpa dengan isteri Nabi, tanya. Dia tanya ni, rupanya Nabi ni hebat juga di rumah. Hebat di rumah. Di luar pun hebat, di rumah pun hebat. Maka masa kita terfikirlah macam tu, kita pun kena buat jugalah kehebatan. Tapi silap dalam dia membuat perhitungan. Sebab apa? Sebab dia melanggar satu tabiat manusia dan juga sunnah yang disunnahkan kepada manusia melalui syariat. Kan? Kita tidur. Tidur tuan kalau kita baca, mungkin Ustaz Zul boleh tengok juga tafsiran surah Naba kan. Wa ja'alna naumakum subata. Mungkin saya dah kongsi dengan tuan-tuan sebelum ni. Saya ulang sikit lagi. Wa ja'alna naumakum subata. Aku jadikan tidur kamu itu subata, sebagai kerehatan.
Tetapi dalam ilmu balaghah, ayat itu dianya adalah ilmu balaghah. Ada di sana tafsiran dia, kita lihat. Bila kita nak mentafsirkan, kita kena lihat juga sudut pandangan ilmu balaghah. Sebab ayat itu ayat balaghah. Sebab subata bukannya rehat. Rehat ini rahah lah, rahah. Rehat tu rehat lah, bahasa Melayu pun rehat, bahasa Arab pun rehat juga. Allah tidak berfirman wa ja'alna naumakum rahatan. Tidak. Sebab rahatan itulah sebenarnya rehat itu. Dalam Al-Quran wa ja'alna naumakum subata. Tapi maksud terjemahan dia, kita baca dalam kitab terjemahan, dia kata aku jadikan tidur kamu itu sebagai kerehatan. Dan memang pun kerehatan. Tetapi kalau kita tak faham cara tepat, kalau rehat ni kita fikir rehat tu rehat saja-saja. Latih buat kerja rehat. Batang tubuh kita. Sedangkan bukan begitu maksud sebenarnya. Subata ini ialah, kalau tengok subata ni, kalau hari ni Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Sabtu tu subata. Sabtu. Hari Ahad, kenapa dia bukan hari Ahad? Sebab hari yang pertama. Dalam minggu tu Ahadun, hari pertama. Isnin, kedua. Isnin hari yang kedua. Selasa hari yang ketiga. Rabu Arba'ah, hari yang keempat Rabu. Khamis hari yang kelima. Jumaat dia tak panggil hari keenam, dia panggil satu perhimpunan besar. Semua satu dunia akan berkumpul untuk solat Jumaat, maka diambil hari Jumaat, hari berhimpunnya manusia. Satu dunia ni tidak ada berhimpun yang sembahyang Jumaat kecuali hari Jumaat. Mana ada pula dunia, tak apalah kita ambil Sabtu lah, tak boleh. Maka hari itu dia hari Jumaat. Subata, Sabtu Subata. Kenapa Sabtu Subata? Dinamakan hari yang ketujuh. Besok pagi tu hari Ahad. Dah hari Sabtu balik. Ahadun, Sabtu. Kenapa Sabtu tak dinamakan hari Sab'ah? Jumaat dengan Sabah lah. Jumaat hari kita sembahyang Jumaat. Hari ni apa? Hari Jumaat. Mengingatkan kita tentang sembahyang Jumaat. Sabtu kenapa tak dinamakan hari Sab'ah? Sedangkan memang di Sab'ah pun hari yang ketujuh. Tapi kenapa dipanggil Subata? Kita tengok. Sabtu. Jadi kalau kita nak terjemahkan Al-Quran tadi, dari segi makna terjemahan dia, yang bahasa ke bahasa, aku tadikan tidur itu hari Sabtu. Hari Sabtu dia tidur lah. Tak begitu. Tetap juga rehat. Subata, tuan-tuan, dia adalah menggambarkan semua hari Sabtu ni adalah hari yang mana semuanya berada di pusat dia. Di pusat dia. Mana kalau kita, pusat kita, bila kita latih bekerja, akhirnya akan balik ke rumah kita. Itu pusat kita balik. Tempat kita. Itulah tempat kita untuk nak mengembalikan. Jadi maknanya setiap saraf-saraf kita ni ada rumah-rumah dia. Hari Sabtu kita tak boleh benarkan. Kita hendaklah duduk di rumah kita. Kenapa? Rehat. Untuk hak keluarga, kan? Mungkin adalah kalau saat berada bekerja sampai Jumaat, hari Sabtu tu kita cuci longkang, kita cabut rumput pada bunga, kita nyapu-nyapu luar rumah. Maknanya sangat berfokus kepada rumah. Kenapa? Rumah itulah pusat kita. Jadi saraf ini ada rumah dia. Mata ada rumah dia, semua sel-sel saraf ada rumah-rumah dia. Bila semua itu kembali pada rumah dia, bermakna dia mengambil kekuatan. Kita bila bekerja satu hari, balik ke rumah, itu pusat kita mengambil kekuatan. Sebab besok nak keluar balik. Kekuatan itu kita dapat di rumah kita. Kekuatan macam itulah, kekuatan kita sebagai ayah, kekuatan kita sebagai suami, kekuatan kita sebagai macam-macam kekuatan, keluar balik dengan kekuatan yang baru. Begitulah dengan sel-sel saraf kita ini. Dia ada rumah-rumah dia. Maka bermakna, aku jadikan tidur itu sebagai semua sel-sel ini, saraf ini, hendaklah kembali ke rumah dia dengan cara tidur. Bila semua saraf kita ini, dengan tidur itu, kembali di rumah dia, maka dia akan memproses
mengembalikan kekuatan asal dia balik. Mata akan kembali kuat balik. Lemah di luar sana memandang cahaya yang banyak masuk. Bila dia tidur, dibantu oleh gelap malam, maka mata itu akan berada pada fungsinya sangat maksima pada besok paginya. Baru tafsir itu tepat. Kalau kita katakan aku tidak jadikan tidur itu rehat, kita faham sikit je. Baik itu tuan-tuan sekalian, saya memandang anak saya pun bekerja, dia kerja siang, kerja malam. Jadi bila kerja siang, kerja malam, dia kata, saya dah risau dah. Sebab malam ini, dianya akan mengganggu keperluan saraf berada di rumah. Bila tidur siang, dia tidak sama. Tidak sama dengan tidur malam. Tidur siang dengan tidur malam, satu yang sangat tidak sama dari segi fungsi dia. Baik, ya. Kita sambung balik sekali lagi, tuan-tuan. Sahabatnya tidak berdiri untuk menghormatinya kerana mereka telah mengetahui bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam tidak suka kepada perkara yang sedemikian. Dia ada dua istilah, tuan-tuan. Takrim, menghormati, dengan maknanya apa lagi saya lupa istilahnya dalam syariat ini. Ada dua istilah. Kita menghormati tidak ada salah. Menghormati tidak ada masalah. Sesama manusia. Dengan orang yang lebih tua dari kita, menghormati. Tetapi, satu istilah lagi, saya tak terlupa, tapi membawa kepada membawa makna kepada kita sangat mendewakan. Sangat mendewakan. Maksudnya sampai sangat mendewakan ni, sampai kita menghormati di luar batas manusia sesama manusia. Itu tak boleh lah. Tetapi di sana kita tengok selagi mana dianya selari dengan syariat, tak ada masalah. Apa maksud dia? Selagi mana ianya dalam kata erti menghormati, tak ada masalah, ya. Baik itu kalau kita lihat ada setengah-setengah ulama, macam kalau saya baca sedikit buku yang ditulis oleh anak kepada Syekh Ahmad, ada satu buku tentang riwayat hidup Syekh Ahmad. Anak ditulis. Bila anak tulis ni, maknanya kuatlah sanad tu. Sebab dia menulis dengan tentang ayah dia. Tentulah maknanya tulisan ataupun cerita-cerita yang ditulis itu satu yang boleh kita percayai. Kan? Tapi kalau maknanya saya menulis tentang Syekh Ahmad, tuan-tuan baca, ni Ustaz Zamani nulis ni. Mungkin tuan-tuan kena pastilah, betul ke Ustaz? Ustaz ambil mana maklumat data dan fakta cerita ni? Sebab saya dengan dia zaman tak ada. Kan? Anak dia hidup kecil. Macam mana cerita mana Syekh Ahmad ni, dia keluar kerja. Dalam buku saya baca, dia minum pagi, keluar kerja. Kan? Keluar kerja. Jadi, anak dia ni, nak nyuruh daripada ayah dia pijak pokok. Pijak pokok. Dua orang. Disebut nama, tak ingat nama tu lah. Dia pergi. Jadi yang kawan dua orang ni, bila tokok tengok ayah pergi, wah, okey lah. Kan? Selamat lah dah. Sebab strategi mengena. Ayah tak nampak. Ayah mengena, lepas tu sahabat pun pusing balik. Pusing balik, turun. Berhenti pokok tu, kau turun, dia kata. Maknanya, dia tahu anak dia berada di atas pokok. Waktu dia pergi kerja tu, anak tu tak selamat. Dia turun. Jadi dia ni, tuan, Syekh Ahmad ni, bila dia pergi ceramah, bersama dengan dia tu, dia akan siapkan satu sabun dalam poket dia. Sabun. Biasalah, bila ceramah ni ada jamuan, kan. Bila jamuan tu, orang-orang yang sangat kagum dengan dia ni, bila basuh tangan, akan ambil air yang dibasuh tangan Syekh Ahmad ni dalam pinggan ni. Dulu stylenya orang dulu dia basuh tangan dekat pinggan. Kan? Dia tak biar pinggan koring ni apa dia, tuan-tuan? Bila makan nasi, pinggan jangan koring. Apa pantang dia? Saya lupa lah. Mahajoki ya? Gitu mungkin aku mana negatif lah. Mahajoki. Jadi kita mesti basuh tu bahasa lain kan. Sebenarnya betul kalau koring ni susah nak basuh. Kan? Dia mesti mana makan basuh.
Jadi Syekh Ahmad ni basuh tangan dan dia basuh dengan air sabun. Bila di pinggan tu ada air sabun, macam mana pula orang nak minum kan? Jadi ditaklik ni apa? Diulas oleh anak dia. Kenapa ayah dia ni pergi mana ceramah bawa sabun dan basuh tangan dengan sabun? Memang kita pun kadang-kadang cukup dah air biasa pun, tuan-tuan kan. Kadang-kadang ada je orang, nak makan kita baru pergi sembahyang, air basuh tangan tergantung. Tak boleh juga. Ambil sunnah jugalah. Lepas makan memang kena basuh tangan. Jadi Syekh Ahmad akan diulas oleh anak dia, dia kata ayah dia ni menggunakan sabun basuh tangan lepas makan supaya dia kata orang lain tidak menyalahgunakan air basuhan tangan ayah dia. Jadi maknanya nak ditegur ulama kan, dia sangat halus. Kau jangan minum air basuh tangan dia ni, tak sampai hati dia dah. Kan? Tapi macam mana pendekatan dia buat? Dia buat sabun basuh tangan. Jadi dia bila dah basuh tangan dengan sabun, siapa nak minum? Buanglah air tu. Yang keduanya senanglah nak basuh. Itu. Jadi situ cerita dia kan. Jadi memuliakan ulama boleh. Ada satu bab dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau kita buka kitab Riyadhus Shalihin, kita akan jumpa satu bab ihtiram, menghormati ulama. Ada hadis dikumpulkan untuk menyokong tentang pendapat-pendapat kita menghormati ulama. Namun di sana batas tetap ada, tidaklah sampai kepada terkeluar daripada syariat dalam erti makna menghormati ulama, ya. Sehingga kan ada orang cium tangan ulama, kan? Itu masing-masing punya pendapat lah. Itu pun khilaf. Tuan-tuan pernah tak salah dengan Syekh Murtada? Tuan-tuan nak cium tangan dia, dia biarkan dia sentap? Dia sentap. Dia mengambil pendapat tak bersetuju. Tapi ada juga ulama yang kalau kita salam, dia cium, dia tidak angkat. Dia bagi. Dia mengambil pendapat yang bersetuju. Jadi kita baca apa yang tak setuju, apa yang tak setuju. Jadi ulama ini dia akan hukum diri dia ataupun mengambil hukum diri dia. Aku nak ambil yang bersetuju ke atau aku nak ambil yang tidak bersetuju? Sebab dia membaca perbandingan itu. Jadi ada ulama yang tarik tangan, itu yang dia berpegang kepada yang tidak bersetuju. Ada ulama, okey ya, tak ada masalah. Itu yang berpegang pendapat yang bersetuju. Kita pula macam mana? Janganlah berkelahi. Dia ulama, dia membaca dan dia berhak mengambil mana-mana. Dan kita pula janganlah berkelahi. Benda tu tak sepatutnya kita pertikaikan. Sebab dia dalam bab khilaf. Kan? Baik. Baginda sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan melalui tempat kanak-kanak, baginda akan memberi salam. Tawaduk dia kan. Ini tawaduk tuan-tuan. Tawaduk yang kita nak faham tawaduk, inilah dia. Dia bukan tawaduk satu penafsiran yang salah. Tawaduk ni mesti nampak pakai baju lusuh kan, nampak apa ni. Tak. Kan? Kalau kita baca konsep tawaduk, supaya kita letakkan konsep tawaduk kepada kita ni, nanti dengan konsep itulah kita akan dapat memandang dengan tepat. Kalau konsep tu kita masuk salah, mana tawaduk ini dianya adalah orang yang pakai baju lusuh kan, maknanya baju lamung, baju lusuh, baju tak bergosok, dia tawaduk. Konsep tu salah. Bila konsep tu salah, maka kita akan memandang orang dengan hukum yang salah. Konsep tawaduk ialah tu, dia orang yang tidak terkesan dengan apa-apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada dirinya. Perkataan tidak terkesan itu adalah konsep dia. Contoh, kita nak ambil sebagai contoh lah. Orang tu kaya, dia datang masjid pakai kereta mahal pada nisbah kita. Wih, mahal kereta ni. Kita gaji berapa ya? Pencen pula tu kan. Gajilah tak berapa, pencen lagi lah. Jadi kita mungkin tengok kereta dia, uish. Langsung kata, tak tawaduk dia ni dah. No, silap. Sebab konsep kita dah terkeluar.
hamba yang tidak terkesan dengan apa yang dianugerahkan Allah kepada dirinya. Kalau dia pakai kereta yang mahal, tapi tak ada apa pun, tak ada sifat riak dalam diri dia, tak ada apa, nothing, dan dia mampu pun sebab dia Allah berikan kelebihan, tak terkesan pun dia rasa wish. Tak terkesan ni maknanya datang negatif lah, nak menunjuk, nak riak, berbangga, tak ada pada dia je. Maka dia ada tawaduk yang dia pakai, kan? Tak terkedekut. Kereta nak pakai kereta lah bang, pakailah. Saya tuan-tuan, sejak saya selalu berjumpa orang yang, ialah orang yang dulu orang dia keluar TV, tapi sekarang kita boleh duduk meeting dengan dia kan. Saya ada seorang orang ni, 2-3 orang tuan-tuan, tapi saya tak ambil lah peluang tu. Dia ni memang kaya lah, kereta dia. Ustaz, dia kata, Ustaz nak pergi jumpa Tan Sri ke, Datuk Seri ke, Ustaz yang pakai kereta Ustaz ni, kata. Ustaz datang rumah abang, ambil kereta abang ni. Tuan-tuan, ada satu lagi pula Datin, isi Datuk juga, dia kata, Ustaz, saya baru beli kereta Ustaz, dia kata. Apa hal cerita dengan saya? Saya kata, Alhamdulillah lah. Tak, dia cerita dengan Ustaz sebab saya beli kereta. Kalau Ustaz apa nak pergi mana, Ustaz ambil lah kereta saya. Kereta apa? Porsche, tuan-tuan. Porsche tu Ustaz. Lepas tu kereta Land Rover yang harga 400,000 tu. Saya kata, tak payahlah, saya pakai Yaris je lah. Tu saya beli tu. Mana tak kedekut? Pakailah. Kan? Bahkan ada hamba Allah kawan saya juga. Hidup lagi tuan-tuan. Ada kawan saya balik Mesir. Balik Mesir kan. Dia dah ada kereta. Kereta dia memang kereta mahal. Kawan balik Mesir. Biasalah Ustaz balik Mesir ni manalah kan. Dapat kancil pula Alhamdulillah kan. Dapat kancil pun Alhamdulillah. Ada balik. Siapa ada kereta lebih bagi anak pinjam. Sementara anak dapat kereta. Abang anak dapat bekerja ni. Anak ada kancil. Oi, kancil pun kancil lah. Buat rezeki kan. Jadi kau balik pergi jumpa dia buat kereta lebih. Dia ada kereta pergi kerja, ada kereta pergi pasar. Orang yang macam tu tuan kan datang. Jadi kau pergi jumpa. Cik, anak yang kereta ni lah. Ambillah dia kata. Ambillah. Jadi kau ambillah kereta. Nak pilih susah. Sebab kereta semua standard lah kau. Maknanya standard, tak ada kancil, tak ada Myvi, tak ada Asia. Kau ni pinjam lah. Pinjam. Alhamdulillah lah 2 minggu pinjam. Hantar balik. Hantar balik tu tengok kereta baru. Hantar kereta baru ke? Kereta. Apa pula kereta hantar kan banyak. Kereta yang tak pakai ni kereta nak pergi pasar, dia kata. Kereta orang rumah nak pergi pasar. Bila datang tu, nak pinjam kereta, kau pilihlah, dia kata. Yang pilih kereta mana? Tengok-tengok, tak apalah, nak ambil yang ni lah. Terpilih kereta orang rumah dia pergi pasar. Tuan-tuan. Jadi, okeylah, dia pun bila suruh pilih, dia pilih yang tu, dia tak ada. Ni kereta rumah, tak ada. Dia beri kunci. Bawa lah. Bila kawan dia pergi, pagi dia beli kereta lain. Bila hantar, tuan-tuan, dia kata, kalau baru beli. Yelah, dia kata, yang tak ambil tu, dia kata, kereta rumah Hana tu, jangan pergi pasar. Jadi, nak pergi pasar tak ada kereta. Pula. Tuan-tuan sekalian. Orang macam ni, kalau nak katakan dia mesti pakai lusuh, tak boleh, tuan-tuan. Kan? Jadi bermakna konsep tu ada. Tapi ada juga jenis orang yang kalau saya sebut tuan ni, tuan kenal, tak saya sebut tuan kan. Dia ni, kalau tuan tengok, dia manjang pakai kereta Myvi je. Kereta Myvi, tuan-tuan. Tetapi, dia bagi saya jutawan lah. Sebab apa jutawan, tuan-tuan? Sebab saya kalau pergi kaya rumah dia, dialah seorang yang sebiji kaya dia bagi duit. Anak-anak memang biasa, tuan-tuan kan. Anak-anak dia bagi. Dia bagi duit. Bila anak saya buka tengok, bang, 100 bah, dia kata. Itulah kemampuan dia. Kita bagi RM1 je, dia bagi 100. Tapi dia bukannya anak, ayah anak pun dia bagi. Tapi tuan-tuan kalau jumpa, dia pakai Myvi, tuan-tuan. Saya Yaris, dia Myvi. Honda Lasia lagi. Itu dia lah. Jadi bermakna konsep tawaduk bukan bermakna mesti lihat kepada pakaian, tapi dia letaknya di hati dia yang tak terkesan.
Tak ada kedekut, tidak ada sombong, tidak ada nak menunjuk, nak bangga, apa tidak apa. Dan kalau benda itu hilang, dia tak ada apa-apa. Kan? Itu dia konsepnya lagi, tuan. Tidak nanti bermakna kita mengatakan orang yang kaya ini tak ada sifat tawaduknya. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar adalah insan yang juga bersifat tawaduk. Sebab zaman Nabi dulu, siapa yang pakai jubah labuh, tutup buku lali, maka itu tahap kewartawanan kekayaan dia dalam masyarakat. Orang miskin, jubah dia senteng. Zaman jahiliah begitulah pattern yang dicipta oleh jahiliah. Nak kenal orang miskin, jubah senteng. Bukannya koyak, senteng. Kalau tak koyak, senteng, tetap dia susah. Tapi nak tengok tu bangsawan, dia jubahnya labuh. Kalau lagi Malaysia, ada pula lagi dia punya Superman dia tu, kain Superman lagi panjang tu, lagilah. Kadang-kadang ada pula tukang pegang ujung dia tu. Menunjukkan kebangsawanan dia. Itu satu gambaran adat yang dicipta oleh jahiliah dulu. Sayyidina Bakar jubahnya labuh. Kan? Sehingga kan maknanya bila timbul isu kesilapan faham tentang jubah labuh ini, Sayyidina Bakar jumpa Rasulullah, wahai Rasulullah, dia kata jubahku semua labuh. Dia kata, illa anta ya Aba Bakrin. Engkau kecuali. Sebab apa? Kenapa kecuali? Sebab memakai jubah labuh yang dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar itu, Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang tidak ada sifat nak menunjuk-nunjuk. Dia tawaduk yang tinggi. Jadi maknanya, walaupun style waktu itu, jubah labuh itu menunjukkan jebangsawan, tetapi pakaian labuh yang dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar pun bukan menafikan tawaduk dia. Sebab konsep itu ada. Di konsep dia ialah seseorang yang tidak terkesan dengan apa kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepadanya. Maka dia tawaduk. Ya. Ini Rasulullah. Maka dia pun salam dengan anak-anak. Baginda akan beri salam kepada kanak-kanak. Jika sedang duduk-duduk dengan sahabat-sahabatnya, baginda bercampur gaul dengan mereka. Seolah-olah baginda seperti salah seorang di antara sahabat-sahabatnya. Dia rendahkan dirinya. Ini konsep ini kita ambil juga dalam konsep apa? Dalam dakwah fardiyah. Dakwah ini ada dakwah ammah, ada dakwah fardiyah. Dakwah ammah macam saya ni lah tuan. Saya bercakap tuan dengar ramai. Dakwah ammah. Dan mungkin ramai lagi. Kalau macam ulama-ulama yang hebat-hebat ni sampai ratusan ribuan di depan dia kan. Itu lagi hebat. Itu ammah. Dakwah fardiyah ia dakwah yang dia face to face. Jumpa seorang-seorang kan. Itu dakwah fardiyah. Maknanya dakwah fardiyah ni mengambil pendekatan kalau sekiranya kita tinggi macam mana pun bila jumpa orang tu kita kena rendahkan diri kita. Jangan memaksa dia hormat kita kerana ketinggian kita. Semoga dia menerima teguran kita. Sehingga kan jika ada orang asing yang datang, orang asing itu tidak akan dapat mengenali Rasulullah atau membezakan baginda dengan para sahabatnya. Sama je. Kan? Kita hari ni kadang nampak beza dah. Nampak? Kan? Cuma walaupun nampak pada hukum zahirnya, tapi dalam jiwa kita mesti ada sifat tawaduk. Walaupun tengok maka nampak ni dia ni nampak berbeza pakaian dia, tapi tawaduk tu ada, kena ada. Konsep dia. Oleh sebab itu mereka terpaksa bertanya, siapakah di antara mereka itu? Ialah Rasulullah. Tak kena beza dia kan. Sekali lagi tuan-tuan, apabila Rasulullah datang di suatu majlis pertemuan, jika orang-orang di situ mempercakapkan berkenaan dengan perkara akhirat, baginda akan menyertainya. Dan jika mereka bercakap-cakap berkenaan dengan perkara makan minum, baginda juga ikut membicarakannya sebagai tanda tawaduk baginda. Tu tawaduk tu. Dia tawaduk sampai peringkat meraihkan tahap. Tak bolehlah kita cakap saya kalau ada gulai kenduri ni, kalau ada kambing ni, saya suka dia masak. Dia ni masak memang power lah ni. Dia campur ni. Kita pula kita duduk beramai ni janganlah kita buat makan. Kita buat masjid lah. Tak. Kan? Tak begitu. Nabi akan tetap juga sama itu. Betul. Kambing ni kalau kena kepala dia, kan kita kan lilit dengan perut ini.
Pertama sekali kita belah, ambil otak dia kan. Ada orang suka. Ada orang suka otak, ada orang suka mata, macam-macam lah kambing ni. Kan? Tapi nak macam mana, satu je. Kan? Yang untungnya, imam lah jero'ah lah. Kan? Dia akan masuk cerita tu. Cerita bola, apa salahnya? Kan cerita bola. Sebab itu kadang-kadang kita sebagai ustaz ataupun kita sebagai siapa-siapa pun ada kena ambil sikit maklumat, kan? Ada sikit maklumat. Maklumat itu bukan untuk kita tenggelam dalam dunia itu, tapi sekurang-kurangnya kita ada maklumat sebagai pintu kepada mesra dengan orang. Bila orang cerita tentang bola, apa itu bola ni? Dia tak masuk itu bola-bola ni dah. Tak boleh. Pintu masuk itu penting. Kita nak masuk rumah orang, cari pintu. Kita nak bersama dengan orang, juga ada pintu. Pintu ni apa? Pintu ni adalah apa yang dia suka. Saya ingat lagi tuan-tuan, Ustaz kalau di Malaysia ada dengar kan, Ustaz dengar ni apa tu Mursyidul Am Ikhwan dulu, Omar Talmisani. Dia pernah menjadi Omar Talmisani zaman saya di Mesir dulu, dia masa tu dia sebagai Mursyidul Am Ikhwan Muslimin. Ustaz masa tu belum lagi pasal saya Mesir, tak balik lagi Ustaz kan. Di Mesir tu dia ada Omar Talmisani. Dia ni bukan orang ikhwan. Dia orang baik. Dan dia orang kerajaan. Jawatan dia dalam kerajaan tu ada. Tapi dia orang baik. Tak semestinya ni kan. Dia orang baik. Jadi kebaikan dia itu menyebabkan ikhwan minat. Dengan dia baik, kemudian dia ada kuasa dalam kerajaan. Menteri lah. Jadi ikhwan kata, dia ni bagus, kita dekati dia. Sebab dia ni bagus, watak dia, akhlak dia, hubungan Allah dijaga. Cuma dia orang kerajaan, ada melalui parti je naik, kan, memimpin, jadilah kerajaan. Jadi ikhwan nakkan dia, nak jumpa dia ni, pertama dia menteri, yang keduanya kenalah dia ni tahu. Jadi maknanya dilantiklah seorang di kalangan ikhwan ni, juga bukan calang-calang lah. Bukan calang-calang. Maknanya dia ni hebat jugalah. Maknanya temukan antara dua ni kenalah ada sikit latar belakang dia. Dia businessman. Yang ni menteri. Yang ni Omar Talmisani ni pegang jawatan menteri. Yang ni businessman. Bila dua ni adalah sikit keimbangan tu. Jadi businessman ni nak pergi, sebelum pergi tu, dia salam jumpa tu, dia pergi meneroka apa kegemaran Omar Talmisani ni. Sebab banyak lagi pertemuan nak buat ni. Jadi jumpa tu rasmi lah, jumpa rasmi Ustaz. Seorang businessman jumpa menteri. Pertemuan rasmi. Menteri pula, bila businessman nak jumpa ni, businessman pun bukan calang-calang. Dia pun buka pintu lah. Tapi biasanya perbincangan tu mestilah perbincangan tentang bisnes. Tapi sebenarnya tujuan bukan bisnes. Tujuan adalah kerana nak tarik dia menjadi anggota ikhwan. Jadi dia pun, businessman dia pergi, bertemu dalam berapa masa tu, jam tu, dia nak tahu apa yang diminati oleh Omar Talmisani ni. Dia pun tengok tu, okey, dapat tangkap. Dia kata, Omar Talmisani ni seorang menteri, walaupun dia menteri, dia sangat hobi dia kucing. Dapat tangkap. Jadi businessman ni, dia terpaksa study tentang kucing. Dia membaca betul, dia beli buku kucing. Sehingga kan maknanya kehebatan ilmu kucingnya macam dia tu peminat kucing. Sedangkan dia bukan minat, dia minat binaga. Ilmu dia. Bila dia bertemu lagi, maka dia cerita kucing. Sehingga kan Omar Talmisani kata, dia kata, you ni minat kucing ke? Saya ada ilmu kucing. Sehingga kan cerita kucing yang diceritakan oleh businessman ini menggambarkan, termasuk dalam pemikiran Omar Talmisani, kata, ini ilmu kucing dia tahap dewa lah. Aku ni minat kucing, tapi dia ni lagi hebat lagi lah. Sehingga kan kucing ni watak-watak dia tahu semua ni. Jadi akhirnya kawan rapat dua ni. Kawan rapat bukan kerana kepentingan bisnes. Kawan rapat kerana ditemukan oleh cerita kucing. Yang ni peminat kucing, yang ni hebat tentang ilmu kucing. Bertemulah dia ni. Akhirnya
Dapatlah dia bawa masuk Omar Al-Misani, dah tak jadi menteri lagi dah. Dia pun masuklah jadi anggota Ikhwan. Waktu saya berada di Mesir, tahun 86, waktu tu dialah Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin. Tuan-tuan, menceritakan bahawasanya itu dipanggil dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah. Sikit tuan ya. Para sahabat kadang-kadang menyanyikan syair di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kadang-kadang mereka mempercakapkan perkara-perkara yang berhubung dengan zaman jahiliyah. Masing-masing cerita zaman jahiliyah masing-masing. Bukan kerana nakkan hidup zaman dia. Nak ceritalah macam gitulah, cerita askar kan. Askar pencen bertemu dengan askar pencen. Kan? Cuba tengok cerita mereka berdua tu. Pergi dengar baik-baik. Askar pencen bertemu cerita dengan askar pencen. Dia akan buat cerita tentang askar dia tu. Masing-masing anda kan. Baik. Jika mereka ketawa, baginda tersenyum. Bila cerita zaman jahiliyah, lucu cerita tu, nampak kebodohan masing-masing. Maka ketawalah mereka dan Rasulullah hanya akan tersenyum dalam meraihkan kelucuan para sahabat. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencegah sahabat-sahabatnya itu baik dalam percakapan, perbuatan dan lain-lain kecuali dalam perkara-perkara haram. Kalau dah masuk bodoh haram, tak adalah Rasulullah beritahulah, ini dah lain ni. Yang kita tuan kan, cerita itu tapi mumpik. Kita dah terbabas menumpik orang ni. Kan? Itulah cerita dia. Itulah akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Nampak sangat dia seorang yang boleh bersama dengan manusia walaupun dianya diangkat martabat dia bukan oleh raja tapi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul dan nabi. Tetapi dianya ada skill yang tinggi dalam melaksanakan fungsi dia sebagai meraihkan para sahabat yang lain. Baik itu kalau kita baca tuan-tuan, dakwah fardiyah Nabi ni banyak. Kan? Dakwah fardiyah Nabi ni banyak. Yang dikutip balik oleh, kata kalau kita baca sirah, saya tak pasti dah terjemah, rasanya ada kot terjemahan Indonesia ni kuat menterjemahkan. Nihayah wal Bidayah. Ini kitab sirah yang bagus. Kitab sirah yang bagus. Dia berjilid lah, bagus. Satu lagi kalau tengok kitab yang sirah yang bagus juga, yang orang kata kecil sikit, setebal tisu ni, satu jilid saja, Rahiq Maktum. Rahiq Maktum ni kitab sirah bagi saya yang sangat baik dibaca. Bagus sangat sebab dia telah pun ditahqiq. Tahqiq ni telah pun apa orang kata tu, dianalisa kan. Tidak ada cerita-cerita khurafat tambahan-tambahan, tempelan-tempelan, ditulis oleh orang yang amanah dengan ilmu itu. Kalau kita nak bagi Nihayah wal Bidayah ni, dia tebal sangat kan, berjilid pula. Jadi kita beli Rahiq Maktum tu sebagai satu bahan bacaan kita. Kita tuan-tuan, saya sendiri pun bila kita dah bersara ni kadang-kadang lemah membaca kan. Kita lebih banyak baca WhatsApp. Buku-buku ni kita dah lemah membaca dah. Kadang-kadang saya fikir, lah kenapa aku jadi lemah membaca ni. Beli kedai buku rajin. Tengok, ni buku baru ni ambil. Antara saya dengan rumah saya lebih kuat membaca. Saya lemah. Rumah saya dia beli buku kan, dia beli 2-3 biji. Sebulan tanya, dah habis? Baca bila dah kata. Masa bila kau baca? Pinggan kau basuh. Baju kau yang basuh. Nyomor kain kau yang buat. Lipet kain kau yang buat, ngomel rumah kau yang buat. Tapi maknanya dia dah habis baca, kita baca tajuk je. Itu kelemahan saya lah, yang kita kena insafi bersama. Cuma saya sekarang ni sangat suka membaca buku-buku yang berfakta. Fakta-fakta ni saya suka baca sebab maknanya kita boleh berkongsi dengan orang. Dan bila kita kongsi tu, kita ada fakta. Dan orang akan tidak boleh menolak fakta. Nak tolak fakta boleh, kena dengan fakta. Kan contoh saya sebut cerita-cerita REE kan, Nadir Bumi. Negara kita ada lebih kurang, kalau ringgit dia maknanya ada 800 bilion ringgit Malaysia. Itu fakta.
yang saya dapatkan dari pengkaji Profesor Madya, Profesor penuh. Dia pengkaji RI, dia pernah keluar dalam tulisan Malaysia, tulisan dia. Dan dia dipanggil oleh Terengganu, dan dia dipanggil oleh Kedah, dua negeri panggil dia untuk memberikan pandangan bagaimana nadir bumi ni nak diproses. Dan dia sendiri, dan kita dalam Malaysia ni ada 26 orang yang pakar dalam nadir bumi. Orang Malaysia lah. Tapi sebahagiannya diambil oleh negara lain, dibawa, kan? Sebab apa? Sebab Malaysia tak ada peluang tu pada dia. Dia memang pakar nadir bumi. Maka dia ambil oleh negara luar, bawa ke tempat dia, suruh proses nadir bumi negara dia. Kita ada 800 bilion nilai dia, ataupun mudah cerita 8 juta tan. Negeri Sembilan ada 30 bilion. 30 bilion Negeri Sembilan ni. Kalau di Selangor ada 283 bilion nilai dia. Di Kedah ada 60 bilion. Di Pulau Pinang ada 100 bilion. Gabung semua tu, kita ada 800 bilion. Bukan juta kan? Besar. Dan kita ada 26 pakar. Bukan sembarang 66 pakar. Dan pakar kita ni digunakan, diambil oleh agensi luar, bekerja dengan syarikat dia. Sama macam Petronas lah. Petronas begitu juga. Tapi bila kita dah tubuhkan galian Petronas, kita panggil dia balik. Kau balik, tubuhkan Petronas, kau buatlah macam mana, yang penting minyak keluar kita punya. Selama ni minyak keluar, orang lain keluarkan. Kita dapat hanya sikit saja. Panggil yang pakar tu balik. Lepas itu saya saya berkongsi dengan kawan-kawan, dia kata, apa salahnya pendekatan itu kita buat. Kita panggil dia balik, yang RI ni, kau pakar, depan orang, kau buat paper, buat, kita pemulalah proses. Sebab apa tuan-tuan? Bagi saya, RII ni, 800 bilion ini, kita negara kita kecil, tapi duduk dalam ranking ketiga dunia. Pembekal nadir bumi dan dunia ini, kita duduk ranking ketiga. Maka sebab itu sebut tadi, kalau kita gunakan ini sebagai kuasa bukan hanya sumber ekonomi, tapi kuasa, kita walaupun kecil, yang tadilah maknanya Perang Badar, 332 orang, tapi dia kuasai tentang air kan. Kau datang 1000 orang, kau nak air semuanya. Air dia pegang, yang air tu kau minum tak boleh, kau mati kan. Yang ni air ni. Maka di situ dah melemahkan dia. Begitulah kita, strategi kita. Tapi hari ini mungkin kita belum ada keputusan macam tu. Masih lagi kita punya RI ni, mana-mana pun, tetap juga kita panggil syarikat luar korek. Kan? Kita korek supaya kita dapatlah. Bila dia korek, kita dapatlah kelebihan. Tapi kalau boleh, usaha yang sebegitu kita tamatkan, kita beralih kepada kita yang proses. Sebab bila kita proses macam Petronas, kita boleh tengok satu dunia kenal Petronas. Hari ini pun itu juga. Sebab sekarang ni Amerika ini sedang memperaktifkan RI dia untuk dua kekuatan. Pertama, kekuatan ekonomi dia, sebab dah banyak keluar ni kan, bantu ni. Yang keduanya, kekuatan ketenteraan dia. Dua ni digunakan. Maka dia telah pun memperuntukkan bajet negara dia berapa bilion USD untuk memperolehi RII. Oleh kerana negara dia tidaklah hebat sangat RII itu, mungkin hebat negara lain, dia tengoklah negara orang. Mana negara yang ada RII? Dia berunding lah. Dia nak RII kau, boleh tak? Dia ada duit. Kau ada RII, dia boleh. Dia bawa syarikat Dan. Pergi korek kau punya. Dia pergilah, tengok dia ada jalan. Mana negara-negara yang ada RII, dia datang, bersalam. Assalamualaikum, dia bersalam kan. Saya punya kepakaran. Kepakaran itu bukan dia punya juga, negara orang dia ambil, ditawarkannya, dikumpulkannya kan. Dia pergilah proses, dia buat balik. Dapatlah dikuatkannya ekonomi dia pun dapat, tentera dia pun dapat kekuatan. Maka dia bangun dengan ekonomi dan tentera, maka dia mengembang sayap sebagai negara pengaman dunia kononnya lah. Dia pengaman tapi tak juga, kan. Begitulah cara dia berfikir. Bagi saya, begitulah kita ada 26 orang, panggil dia balik, sit down, you fikir, buat satu syarikat. Apalah, kalau Petronas, Petroleum Nasional kan? Petroleum Nasional Petronas. Kalau RII, Rinas. Salahnya kan Rinas.
Maknanya kita punya negaranya. Satu lagi, JLC akan wujud negara kita. Panggil dia nama orang tu. Bagi apa kepakaran, bagi peruntukan bajet. InsyaAllah mungkin tak lama tu timbullah Rinas. Kita ada Petronas, kita ada Rinas. Buat sekarang insya-Allah mudah-mudahan kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita ada berfikir demikian dan dia akan buatlah Rinas ni. Saya dah lontarkan pandangan tu seginya dan saya alhamdulillah dapat berjumpa beberapa saya tak ada, kita ni bukan orang politik di parlimen kan. Saya jumpalah beberapa orang parlimen. Saya kata Datuk Sri bawalah tajuk ni. Tapi alhamdulillah bila apa itu saya suka tengok parlimen. Satu itu timbul isu tu cadangan untuk menubuhkan Rinas. Saya kata, ini macam aku punya idea ni. Tak apalah, jangan kita fikirlah saya punya idea kan. Yang pentingnya negara kita dapat menjadikan sumber itu sebagai kuasa. Kuasa. Bila orang lain datang negara kita, dia memerlukan nadir bumi yang kita proses, kita buat MOU dengan dia. MOU ini kita cantumkan dua dalam MOU itu. MOU untuk dia dapatkan kita punya produk Rinas tadi, daripada Rinas, MOU bahawa dia akan terikat untuk menjaga hak dia di negara kita. Jadi maknanya keamanan. Apa-apa berlaku, kita pun ada kawan-kawan ramai. Itulah dia strategi dia bagi saya lah pandangan yang cetek ini. Wallahualam. Mungkin betul, mungkin tak betul. Wallahualam. Tuan-tuan, saya berhenti dulu. Itu kita masuk pada keadaan tubuh Rasulullah. Bagi saya keadaan tubuh Rasulullah ni lebih detail kalau tuan-tuan membaca kitab apa dia Ustaz? Syama'il Muhammadiyah. Ini detail tuan-tuan. Tak perlu kita menghadiri kuliah. Kitab tu kita beli, kita baca di rumah pun kita boleh faham. Mudah sangat kita akan. Sebab tuan-tuan, dia adalah Nabi Rasulullah. Kan? Kita kalau boleh bukan hanya nak kenal hadis dia. Kita kalau nak kenal, ialah dia tak ada sama kita kan. Yang tinggal adalah maknanya ajaran dia. Kan? Sunnah dia. Batang tubuh dia telah pun bersemadi. Yang mulia itu berada di Madinah. Sehingga kan mazhab Hambali dia tak pergi ke Madinah. Dia tak pergi. Bagi dia haram. Kita tidak. Kita, siapa yang menziarahi aku masa hidup, masa aku dah mati, maka samalah pahala dia seperti menziarah aku waktu aku hidup. Ini asas kita. Dia tidak. Dia kata mana mungkin tapak kakinya nak pijak bumi Madinah, sedangkan bumi Madinah itu sedang mendakap tubuh yang mulia. Dia ambil surah itu Ustaz. Surah itu dia. Bumi Madinah tu, dalam perut bumi itu, dalam bawah perut ni, Nabi, jasad Nabi. Kita nak pijak atasnya. No. Itu kita raikan pendapat mazhab. Namun kita pula mazhab Syafi'i tidak mengambil pendapat itu. Kita ambil pendapat menziarahi Rasul itu satu yang mulia. Sebab siapa ziarah Nabi waktu meninggal, dah wafat, samalah hukumnya pahala je ziarah Nabi waktu hidup. Kita di situ pula. Jadi jangan pula kita ambil macam-macam. Kita tengok hujah dia. Tapi janganlah kita menyalahkan. Kalau kita menyalahkan mazhab, sedangkan empat mazhab ini diiktiraf dalam kita punya fatwa. Ya. Ahli sunnah wal jamaah, istilah dia antara ialah kita mengiktiraf keempat mazhab yang masyhur. Itu Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Walau bagaimanapun ada ujung itu. Walau bagaimanapun kita mengutamakan pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mengutamakan itu diikat pula dengan maqasid syaraknya. Bukan mengutamakan ikut nafsu. Mengutamakan ikut maqasid syarak. Siapa pun mufti yang naik besok, mufti bertukar. Mufti ni, mufti. Tapi maqasid tak bertukar. Jadi siapa pun mufti naik, dia akan pakai maqasid. Tapi kalau ikut pakai kepahaman masing-masing, siapa mufti ikut faham mufti. Nanti golor kan? Ikut mufti je. Mufti je naik dengan keilmuan dia, tapi dalam mentafsirkan walau bagaimanapun tu dengan tafsir maqasid.
diikat di situ. Jadi siapa pun naik, dia terikat. Tak boleh nak ubah. Gitulah. Jadi begitulah dalam mazhab-mazhab ini. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kalimat saya. Saya mohon maaf juga kerana tadi saya tak dapat bersama tuan berjamaah. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan bertemu pada lagi tajuk lain. Tajuk akan datang, saya akan masuk dah mukjizat Rasulullah ni. Kita boleh masuklah. Mukjizat ni panjang tuan. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni panjang. Memang panjang sangat. Memang panjang betul. Banyak sangat. Tapi tubuh Rasulullah ni pendek je. 2 peringgan je, pendek. Saya ingat saya tak baca nanti. Tuan-tuan boleh baca sebagai kerja rumah. Kerja rumah. Buku Syama'il Muhammadiyah. Lebih kurang terbani jugalah. Terbani jugalah. Bahasa Melayu. Dan sangat sedap dibaca sebab kita akan lihat batang tubuh Nabi. Nampak. Cuma perumpamaan kena fahamlah. Ada juga itu dibuat perumpamaan. Jadi kita kena faham perumpamaan ini dengan kadar ilmu, memandang dia dengan kupasan ilmu perumpamaan. Jangan majazi perumpamaan kita pandang dengan ilmu hakiki. Itu silap kita. Kan? Jadi yang perumpamaan kena faham dengan maksud perumpamaan. Kalau kita faham dengan hakiki kan silap kan. Contohnya kita tengok macam tumitnya apa kalau kita bayangkan perempuan tu, tumitnya bak putih telur, bak telur dikupas tumitnya seperti telur dikupas. Kan? Itu perumpamaan tu fahamilah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa ibadatan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.